ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Abdullah bin Salam meriwayatkan dalam satu hadis, tatkala dia bersama dengan rombongannya datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata antara perkara pertama yang dia telah mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sabdanya, ayyuhan nas afshus salam, wahai manusia, sebarkanlah salam. Wasilul arham wa at'imut ta'am, wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah ucapan salam, berilah makanan kepada orang untuk memakannya, hubungkanlah silaturahim, dan solatlah di waktu malam dalam keadaan manusia itu sedang tidur. Nescaya kamu akan memasuki syurga dengan penuh keselamatan dan ketenangan. Antara perkara yang dapat menjadikan kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya ialah dengan membangunkan pada malam hari dengan aktiviti-aktiviti yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang dilakukan untuk membangunkan pada waktu malam ialah dengan menunaikan solat. Antaranya ialah dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran. Menunaikan solat di malam hari atau dikenali juga dengan solat tahajud adalah perkara yang pada asalnya diwajibkan kepada orang-orang Islam di zaman dahulu, kemudian dinasahkan menjadi salah satu daripada solat-solat sunat yang amat dituntut. Walau bagaimanapun, ia masih menjadi satu kewajipan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Solat malam mempunyai kelebihan-kelebihan yang besar yang dapat kita perhatikan kelebihannya melalui hadis-hadis yang cukup banyak yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan keberadaan kita berada di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, ia dijanjikan dilipatkan pahala ganda bagi setiap amalan yang dilakukan di dalam bulan ini. Marilah kita mengambil peluang untuk mengerjakan solat malam ini. Dan solat tarawih yang kita kerjakan di setiap malam hari di bulan Ramadan
adalah merupakan salah satu daripada salat qiyam, merupakan salah satu daripada aktiviti qiyamul lail yang dapat kita adakan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tarawih adalah salat yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pada malam yang pertama, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat tarawih ini. Diikuti oleh sebahagian di kalangan pada sahabat ridwanullahi alaihim. Pada malam seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar lagi sambil diikuti oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlah mereka lebih ramai daripada malam yang pertama. Pada malam yang ketiga, ketika salat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tersebar di kalangan para sahabat, menyebabkan lebih ramai pada sahabat datang ke masjid untuk salat bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimamkan mereka dalam salat tarawih ini. Tetapi pada malam ketiga itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Sehinggalah pada malam yang keempat mereka datang lagi beramai-ramai ke masjid menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan menyatakan kepada para sahabat, sesungguhnya malam tadi aku tidak keluar kerana aku bimbang ianya menjadi satu perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Pada malam yang seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar sembahyang, hanya sembahyang bersama-sama dengan ahli keluarganya di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Menunjukkan kepada kita tentang kelebihan dan keprihatinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada solat tarawih dan juga kepada umatnya yang terdiri daripada kalangan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya berapa rakaat yang dikerjakan untuk kita lakukan, dirikan dalam solat tarawih ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya, menunaikannya sebanyak 8 rakaat. Begitulah diteruskan sehingga di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitulah di permulaan zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat bersembahyang dalam keadaan berkelompok-kelompok. Satu masjid 2-3 imam, 3-4 imam. Mereka bersembahyang solat tarawih ini di malam-malam Ramadan Al-Mubarak. Apabila datang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu melihat tiada keseragaman di kalangan umat Islam dalam melaksanakan dan mengerjakan solat tarawih ini, Sayyidina Umar Al-Khattab bercadang untuk menghimpunkan seluruh umat Islam dengan satu imam mengerjakan solat tarawih, dan dilantik Ubay bin Ka'ab mengimamkan mereka. Dan bersemenjak daripada itulah maka umat Islam bersembahyang tarawih berimamkan satu imam di dalam masjid bagi melaksanakan tuntutan qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan yang dijanjikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab menambahkannya sehingga kepada 20 rakaat. Jadi terpulang kepada kita sama ada ingin melaksanakannya sebanyak 8 rakaat ataupun ingin melaksanakannya sebanyak 20 rakaat. Yang menjadi masalah ialah jika sekiranya kita tidak langsung melaksanakannya. Kita kena ingat kelebihan menunaikannya ini adalah cukup besar. Antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Sesiapa yang mendirikan malam Ramadan melalui aktiviti-aktivitinya, antaranya ialah solat, maka
dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Maka marilah kita mengambil peluang keberadaan kita di dalam bulan yang mulia ini untuk kita laksanakan sebanyak mungkin amalan yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi apabila kita berada di hari-hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Berada di 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Di salah satu malam daripada 10 malam yang terakhir ini, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dengan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Qadar ataupun Lailatul Qadar. Mudah-mudahan sewaktu kita melaksanakan Qiyamul Lail ini pada bulan Ramadan ini, kita terserempak dengan Lailatul Qadar yang dijanjikan kelebihan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita apabila malam yang terakhir kita sibuk untuk mencari baju raya, menyelesaikan urusan untuk kita sambut raya, menyebabkan kita mengabaikan solat tarawih ini, mengabaikan aktiviti-aktiviti Qiyamul Lail pada bulan Ramadan ini. Perkara-perkara itu juga penting. Buat persiapan untuk menyambut hari raya, tapi boleh kita lakukan di siang hari, boleh kita lakukan di sebelum daripada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menggandakan segala amalan dia. Kalau sebelum ini disembahyang 10 rakaat, 8 rakaat digandakan, dilipat gandakan lagi. Begitulah juga dengan amalan-amalan yang lain, dengan harapan terserempak dengan Lailatul Qadar yang dijanjikan kelebihan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Dzal Judi wal Ihsan ثبت قلوبنا على الإيمان نرجو عفوك والغفران واجعلنا من عتقاء شهر رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.